Sampai bila Kak kau nak bertahan? Taklah. Akak stres. Akak buntu. Akak rasa macam akak nak lagi jauh. Akak rasa macam akak tak nak fikir apa jadi lepas ni. Kak? Kak? Kak Siti? Jauh minumnya. Kakak, ini ada duit sikit untuk Kak untuk belanja family. Tak payahlah. Tapi Kak saya ikhlas enggak? Ambil Kak. Gimana? Saya ikhlas untuk Kak. Tak boleh nak tahu Kak sedih-sedih macam ni. Tak apalah, tak nak susahkan kau. Cuma Kak tak tahu kenapa lah hujan kali berat sangat. Dah berbulan Kak tak dapat nak tidur lima. Sabar Kak. Tak apa, saya ada kat sini. Kalau Kak nak buahkan apa-apa, Kak just call saya. Saya pergi balik dulu Kak. Kak jangan lupa makan tau. Apa-apa call. Bye Kak. Assalamualaikum. Ikutkan hati. Aku nak lari jauh-jauh dan tak nak fikir apa yang akan jadi lepas ni. Sejak suami dibuang kerja kerana tuduhan palsu di rakan terdekat, hidup kami mulai susah dan kian melarat. Halo. Man. Aku apa khabar? Man, aku nak. Halo. Halo. Man. Yo. Sini. Yo. Baik. Ini yang bagi. Cik kita. Right, nanti. Go. Betapa perit dan lelahnya hidup ni. Yang ada hanyalah tunggakan hutang piutang, maruah yang tercalar, serta tikaman fitnah dari arah kiri, kanan, depan dan belakang. Si Kiki.
sikit, Alina. Alina, makan sikit. Paling menyedihkan, rakan-rakan yang pernah bersama sebelum ni telah jauh meninggalkan sepi tanpa berita. Allahu Akbar. Hidup kami bagaikan kaca terampas ke batu. Gaji puluhan ribu, kereta mewah dan banglo bertingkat, kini tinggal kenangan. Banyak sangat ni. Abang tak habis. Yang duit tabung anak ada lagi kan? Abang ingat kalau boleh kita gunakan dulu. Janganlah bang. Dah berapa kali kita guna duit anak. Duit tu nak guna untuk beli barang sekolah dia nanti bulan depan. Perintah kawalan pergerakan ini meliputi pertamanya ialah larangan menyuruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Dan untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai.
pula duduk berkurung di rumah, menyaksikan suami yang hanyut dalam lautan perasaan. Doakan kau sekeluarga, Siti. Janganlah kau tinggalkan suami dan anak-anak kau begitu. Kesiankanlah mereka. Ingat Allah, Siti. Selalu berdoa padanya dan bersangka baik padanya. Sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa, aku pasrah mengikut rentak takdir dan takbirnya, bahkan tidak lagi mengeluh dan melawan. Malah, aku tekad mempertahankan rumah tangga. Aku perlu kuat dan bangkit kerana Allah. Kalau bukan diriku, siapa lagi? Tambahan pula, aku yakin Tuhan sedang menguji aku. Bang? Abang, jom kita pergi ke tempat yang saya kira hari kita tu, bang. Abang, bang, abang cuba tengok ni. Tengoklah, bang. Bang, simptom ni semua ada dekat abang. Kita pergi, ya? Namun, hikmah di sebalik ujian ini serta asbab doa mak dan abah yang diperkenankan Tuhan. Laporan diagnos sudah keluar. Saya dapati stres Encik di tahap yang tinggi. Encik, susulan selanjutnya? Saya akan cadangkan beberapa hospital untuk Cik pergi ke sana. Meskipun sukar, aku akur dan redha atas ketentuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Macam mana perasaan Cik sekarang? Tenang? Bagaimana saya nak menampung keluarga saya? Sebagai suami saya gagal. Sebagai ayah saya gagal. Cik okey? Boleh bernafas dengan baik? Tak apa Cik, tenang. Nafas. Kawal pernafasan. Jangan fikir banyak. Ubat-ubat yang kita bagi konsisten tak? Makan. Dah makan dah. Dah mula makan. Saya masih rasa saya tak nampak. Bagaimana kalau saya kehilangan segalanya, Tuan? InsyaAllah kita akan bantu Cik. Suami perlu menghadiri sesi kaunseling, temu janji lanjutan di unit pemulihan cara dan mengambil ubat-ubatan pada waktu yang ditetapkan. Aku mendapati perubahan yang baik antara aku, suami dan anak. Abang, Dah. makanlah. Kali nak makan. Kan 3 kali sehari. Makanlah. Abang. Abang. Ya? Nak baik kan? Nak sihat kan? Kan? Ambil sebiji je. Satu je. Ya? Ambil. Ambillah sedap. Sekejap saya ambil air. Masuklah dalam mulut. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okay. Tak sihat kan? Ya. Ha, pandai. Abang, elok-eloklah. Alhamdulillah. Suami puan semakin baik. Tapi jangan lupa kita ada beberapa sesi lagi selepas ni untuk kita pantau. Saya mengharapkan supaya semakin baik InsyaAllah. dan InsyaAllah. Ubat kena teruskanlah doktor. ya, macam biasa. Macam biasa. Dengar tu abang. Ubat jangan tinggal lah kiranya kan. Ya? Terima kasih doktor. Terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah. Kalau macam tu, kita kena bagi Alina pandai lah. Jom, kita lukis sama-sama lah. Ha? Alina, tu. Buat gambar bulat. Hari demi hari, kesihatan mental suami semakin baik. Aku turut membantunya mencari jawatan kosong yang dipamerkan di media sosial. Sambil itu, kami menebalkan muka peniaga kecil-kecilan di sekitar kawasan rumah. Aku bermohon kepadamu, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa diriku, isteriku dan anakku, Ya Allah. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang lemah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhanku. Permudahkanlah perjalanan hidup kami, Ya Allah. Bimbingkanlah kami ke jalan yang Kau redai, Ya Allah. Sesungguhnya Kau Maha Besar, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang! Ya. Yang! Kenapa ni? Doktor. Kenapa, Pak? Abang nak kerja, Yang. Abang nak kerja, Yang. Allah, Alhamdulillah. Kerja, Yang. Abang nak kerja, Ya Allah. Sudah lama aku tidak melihat suami dalam keadaan sedemikian.
Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaan aku pada ketika itu, melainkan kalimah syukur. Alhamdulillah, ternyata aku menemui ibrah yang sangat indah. Sekalipun ribut hujan masih belum reda, aku tetap bersyukur kerana aku berjaya meredah perjalanan dengan payung yang menjadi tempat teduh, bukan semata-mata menanti munculnya sinar mentari dan pelangi. Alhamdulillah, kehidupan kami sekeluarga bertambah baik dan selesa. Suami juga berjaya menangkap arus anxiety dan panik attack. Yang pastinya kami tak mampu menyaruh kasut orang lain. Kami gagal. Namun, apabila kebergantungan dan keimanan yang kuat pada Allah, insya-Allah Allah bantu. Sebab atas apa yang jadi ini, rupanya aku semakin mengenali Tuhanku dan diri aku sendiri. Ibu, jomlah. Oh, dah siap. Jom sayang, jom. Nenek ibu dah siap. Okey, jom. Jom. Pakai slipper. Pakai slipper. Maka benarlah, saat kita jatuh, tersungkur dan rebah, hanya kepadanya kita bertafakur dan berserah. Terima kasih, Ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi kita telah ditayangkan drama pendek Wanita Bangkit, Salintika dan Duka Yang Paling Indah. Drama pendek Wanita Bangkit mengangkat kisah benar daripada buku terbitan ISM yang memaparkan perjalanan wanita melalui luka emosi, kekecewaan dan kehilangan dalam kehidupan berumah tangga. Diuji dengan penderitaan, dia memilih untuk bangkit, memulihkan maruah diri dan menemukan semula kekuatan dalaman. Dari kesedihan, lahir ketabahan dan dari kejatuhan, terbit keberanian untuk memulakan hidup baru dengan lebih matang dan bermakna. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan majlis, bagi pihak urustia ingin memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk menetapkan telefon bimbit dalam mood senyap. Majlis juga ingin mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk berdiri apabila pengumuman ketibaan yang berbahagia Datuk Dr. KSU dan terus berdiri untuk nyanyian lagu Negaraku, Semurni Usaha dan Ikrar Rukun Negara. Kerjasama tuan-tuan dan puan-puan saya dahului dengan ucapan terima kasih.
mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Datuk Dr. Mazia binti J. Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pembinaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, diiringi Puan Nur Haslinda binti Muhammad Sibi, Pengarah Institut Sosial Malaysia dan Dibdib Kehormat. Yang Berbahagia Datuk Doktor, tuan-tuan dan puan-puan dimohon untuk terus berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Semurni Usaha. Meneruskan tertib acara pada hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama melafazkan Ikrar Rukun Negara yang akan diketuai oleh Encik Hafizuddin bin Badrul Hisham dari Unit Komunikasi Korporat Institut Sosial Malaysia. Dipersilakan. Rukun negara, bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Yang bahagia Datuk Dr. tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan duduk. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Hafizuddin bin Badrul Hisham di atas kesudian tuan mengetuai ikrar rukun negara sebentar tadi. Sekapur sirih seulas Pinang, adat berzaman kekal sejahtera. Terhutang kasih kerana datang, semoga aman sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datuk Dr. Mazia binti Cik Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang berbahagia Datin Safida Zalma binti Muhammad Pia, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang bersama Puan Nur Haslinda binti Muhammad Sibi, Pengarah Institut Sosial Malaysia. Yang berbahagia Datuk Abdul Syukur bin Abdullah, Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Yang berusaha Puan Syafira binti Muhammad Said, Presiden Tribunal Bagi Anti Gangguan Seksual. Yang berusaha Puan Nordina binti Harun, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara. Yang dihormati Puan Wan Nuraida binti Wan Muhammad Zain, Timbalan Ketua Pengarah Strategik Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pegawai Kanan Kementerian Jabatan dan agensi seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Alhamdulillah segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya yang telah memberikan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bersama-sama berkumpul dalam program ASN Bicara Eksekutif Siri 2 2026 bertajuk Refleksi Penglibatan Malaysia dalam Convention on the Rights of the Child CRC Perspektif KPWKM Anjuran Institut Sosial Malaysia. Untuk makluman yang berbahagia Datuk Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, program ini turut dilaksanakan secara dalam talian menerusi penerimaan langsung Facebook Institut Sosial Malaysia. Demi memberkati majlis dan agenda kita pada petang ini, marilah kita semua selaku insan kerja sifat dan upaya dengan sanubari yang bersih, minda yang jernih, menghimpunkan segala harapan dan hasrat dengan baik-baik doa dan serta munajat kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini majlis mempersilakan Encik Muhammad Syahni Hakim bin Ulul Azmi dari Pusat Pengajian Pembangunan Komuniti Institut Sosial Malaysia untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami menadah tangan pada petang ini di program ASN Bicara Eksekutif Siri 2 tahun 2026 merafakkan kesyukuran dan pujian terhadapmu di atas kurniaanmu yang tidak ternilai. Rabb Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berkatilah setiap usaha yang kami lakukan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kami di ISM. Berikanlah kami kebijaksanaan, kecekapan dan keberanian. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Syahni Hakim bin Ulul Azmi di atas kesudian tuan memimpin bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada kali ini mendapat berkat dan limpah inayah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang bahagia Datuk Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, penganjuran ASN Bicara Eksekutif ini adalah sebagai salah satu wadah perkongsian ilmu dengan melibatkan penyertaan panel penceramah meliputi pelbagai tokoh di dalam perkhidmatan awam dan swasta. ASN Bicara Eksekutif yang merupakan platform
Bicara-wara perkongsian ilmu antara tokoh-tokoh sosial bagi mendedahkan peserta kepada keadaan isu-isu sosial terkini, menerapkan amalan Go Practices untuk diaplikasikan di organisasi masing-masing dan meningkatkan pengetahuan berkenaan dasar dan hala tuju agensi-agensi di bawah KPWKM dan isu-isu sosial serta meluaskan dan memperkukuhkan kerjasama dalam kalangan penjawat awam, badan bukan kerajaan dan pemegang taruh. Sesungguhnya, ilmu yang baik adalah bukan tentang apa yang dihafal, tetapi ilmu yang baik adalah tentang apa yang kita manfaatkannya. Sesuailah dengan peranan ISM selaku Institut Latihan Awam dengan temanya Ilmu Sejahterakan Masyarakat. Langkah Malaysia berteraskan komitmen. Prinsip CRC dijunjung tinggi. Pelindungan kanak-kanak teras pembangunan. Perspektif KPWKM demi masa depan lestari. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj yang telah disediakan. Yang berbahagia Datuk Dr. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis diteruskan dengan sesi ISM Bicara Eksekutif yang akan dikendalikan oleh Encik Muhammad Amar Rafiq bin Ruslan, penolong setiausaha dari Bahagian Hubungan Antarabangsa KPWKM. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selaku moderator anda petang ni, kalau dalam studio saya mengacara tu terlalu perlahan sokongan dan juga tepukan daripada penonton. Boleh kita cuba satu tepukan yang gemuruh daripada penonton-penonton di studio di Dewan Intelek Institut Sosial Malaysia. Barulah rasa macam talk show sikit kan. Kalau biasa talk show tu ada live band, tapi tak apa, kita ada lagu Wanita Bangkit tadi, lagu Sembunyi Usaha. So itu pun dah boleh cukup dah. Dan tugas saya pada petang ni, tuan-tuan dan puan-puan, cukup mencabar untuk mengendalikan satu sesi forum sebabkan 3 perkara, iaitu selepas makan tengah hari, pada waktu petang dan di saat semua orang dah tunggu masa nak balik.
So itulah cabaran yang kita ada, tapi despite of the cabaran pun, saya percaya tuan-tuan dan perempuan yang masih ramai dalam Dewan Intelek ni, saya rasa satu tepukan wajar diberikan kepada tuan-tuan yang sedia menanti. Daripada tadi, kita kira penuh full house dalam Dewan, dan secara dalam talian pun, kita ada lebih 200 penonton yang menyaksikan kita secara online. Kamera kat mana? Sini Terima kasih semua penonton yang sudi menyaksikan kita secara dalam talian menerusi Facebook Institut Sosial Malaysia. Tuan-tuan dan perempuan, selamat datang ke Bicara Eksekutif ISM Siri 2. Ini adalah kali kedua penganjuran dan pastinya kita kena bagi juga penghargaan dan tepukan kepada hos kita, Institut Sosial Malaysia. Terima kasih ISM yang sedia memberikan platform bagi perbincangan isu-isu sosial. Dan hari ini, masanya untuk kita mengupas satu topik yang cukup dekat dengan diri kita. Saya percaya tuan-tuan dan perempuan yang ada di hadapan saya semuanya ada kaitan dengan kanak-kanak. Ada yang baru berkahwin, bakal ada cahaya mata. Ada yang dah ada anak sampai 6 dan alhamdulillah ramai anak. Dan juga ada yang ada anak buah. So maknanya dalam kehidupan kita memang tidak boleh lari daripada kanak-kanak, dan sebab itulah sesi kita pada petang ini cukup penting untuk kita sama-sama amati. Dan untuk kita membicarakan topik ini, kita juga ada penceramah jemputan kita yang cukup istimewa dan tidak perlu lagi saya perkenalkan, iaitu Yang Berbahagia Datuk Dr. Maziah binti Cik Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pemuda Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan ke pentas. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Maziah. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada penceramah jemputan kita untuk sama-sama mengupas satu topik yang cukup penting, iaitu refleksi penglibatan Malaysia dalam Convention on the Rights of the Child. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Baik, apa khabar Yang Berbahagia Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sedikit konteks lah sebelum kita mulakan sesi perbincangan kita, Datuk. Mungkin ramai tertanya, apakah CRC? Saya bagi sedikit cerita ataupun latar belakang tentang perjalanan Malaysia. Mungkin saya boleh buat sedikit sesi supaya dia ada interaksi dua hala. Mungkin ada audiens yang boleh beritahu saya, tahun bilakah Malaysia merdeka? Kita tak ada hadiah, tapi ini lebih kepada soalan jati diri lah. Macam tak ada yang menjawab ya. Tahun bilakah Malaysia merdeka? Okey, 1957. Ada siapa yang boleh bagi tahu saya tahun bilakah Malaysia menyertai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB? Macam dah kuliah dah ni. Macam ceramah ataupun perkongsian tentang IR. Untuk makluman semua, Malaysia menyertai PBB pada bulan September tahun yang sama kita merdeka, iaitu 1957. Dan di bawah PBB ni, kita ada 9 treaty hak asasi manusia. Ada tiga yang telah pun Malaysia tanda tangani ataupun Malaysia sertai, iaitu Convention on the Rights of the Child, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), dan juga Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD). Dan tiga-tiga convention yang Malaysia sertai ini terletak di bawah KPWKM. Hebat KPWKM ni sebenarnya, Datuk. Banyak kerja KPWKM, Datuk. So kita akan ulas dan kita akan kupas bersama-sama pada petang ini spesifik tentang CRC. Yang mana tuan-tuan sendiri dah tengok dalam video sebentar tadi, 22 dan 23 Januari 2026. Satu peristiwa yang bersejarah juga sebenarnya bagi kita, iaitu buat pertama kali seorang menteri mengetuai delegasi Malaysia untuk menyertai Convention CRC ini. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh sebagai permulaan, Datuk boleh kongsikan kepada penonton-penonton apakah itu Convention CRC secara umum, supaya audiens kita boleh memahami apakah ini Convention CRC. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera, salam satu Malaysia Madani. Satu Malaysia dan salam Madani. Ada dua perkara tu. Terima kasih Saudara Amar selaku kita punya host untuk pada petang ini bercerita tentang The Convention on the Rights of the Child, CRC, seperti mana yang telah dinyatakan tadi daripada 9 treaty di bawah UN, 3 adalah diletakkan di bawah KPWKM. Dia memang satu tanggungjawab yang amat besar.
Dan bila kita bercakap tentang hak-hak kanak-kanak ni, the rights of the child, hak kanak-kanak, Malaysia mula menandatangani ataupun ratify this convention, convention hak kanak-kanak ni pada tahun 1995. Dan bila kita sign saja sebagai negara ahli bagi CRC, dia ada tanggungjawab dia. Kalau kita tak sign pun tak apa, mana kita tak perlu ada tanggungjawab. Tapi Malaysia dah sign pada tahun 1995 yang menunjukkan bahawa Malaysia bersedia mempunyai komitmen untuk memastikan bahawa hak kanak-kanak di Malaysia adalah terjaga, terpelihara selari dengan konvensyen yang telah dibangunkan di bawah UN. So apa itu tanggungjawab yang perlu dibuat oleh Malaysia bila kita tanda tangan? Maknanya kita bersetuju bahawa 1 tahun daripada tarikh 1995 kita mesti hantar laporan mengenai keadaan hak-hak kanak-kanak di Malaysia. Kena hantar laporan bertulis dalam tempoh 1 tahun sebagai ahli kepada CRC. Selepas itu 4 tahun sekali kita kena kemukakan laporan negara. Cerita tentang progres apa yang telah kita buat dari segi penggubalan dasar yang menjaga hak kanak-kanak, dari segi pelaksanaan dasar, penggubalan undang-undang ataupun inisiatif-inisiatif yang kita laksanakan untuk menjamin hak kanak-kanak ini. Di bawah CRC, hak kanak-kanak ini dia berkisar kepada 4 bahagian. Cik Ammar boleh jawab kot, 4 elemen dia ni. Satu, memang dia kena ada survival, kelangsungan hidup kanak-kanak tersebut. Kalau dia datang daripada keluarga yang miskin contohnya, tidak ada makanan on the table katakan. So mesti ada tanggungjawab kerajaan untuk memastikan adanya wujudnya kelangsungan hidup. Kedua, mesti ada perlindungan kepada kanak-kanak. Perlindungan dari aspek penderaan, dari aspek apa-apa perlindungannya daripada masalah-masalah sosial negara. Dan kena ada keselamatan. Apa keselamatan yang kita sediakan, dia ada unsur-unsur dia. So di bawah CRC ni, nak cerita CRC tu apa ya? Soalan dia tadi, CRC tu apa? So bila ada convention CRC ni, dia ada 54 artikel dalam CRC tu. Kalau SIDO, hak-hak wanita ada 16 artikel. Ini ada 54 artikel, dia bagi kluster-kluster. Kluster pertama berkaitan dengan perundangan. Di bawah perundangan macam-macam lah isu-isu dia. Isu dia tentang perundangan, wujud ke tidak satu perundangan khusus untuk menjaga hak kanak-kanak. Sekiranya berlaku apa perundangan yang boleh digunakan untuk menjamin bahawa kanak-kanak ini terpelihara daripada apa-apa isu. So adalah elemen di bawah kluster perundangan akan ada senarai lebih daripada 10 senarai perkara-perkara yang dinyatakan di bawah perundangan. Kemudian masuk yang kedua, artikel yang kedua bercerita tentang pendidikan. Artikel ketiga saya tak ikut, itu bukan betul ya. Artikel pertama tu dah betul perundangan, dia tak ikut 2, 3, saya bagi contoh aja. Dia ada perundangan, dia bagi kesihatan, dia ada isu pendidikan, dia ada isu tentang apa lagi? Dia punya perkara-perkara yang menyentuh tentang ni. So, masyarakat luar bandar, isu tentang digital pun ada dalam tu. Dia bahagi kepada artikel-artikel tersebut, 54 artikel. Di bawah setiap artikel ada akan banyak isu dia. Jadi Malaysia telah bersetuju untuk memenuhi 54 artikel, tapi ada 5 artikel yang kita reserve, kita buat reservation. Malaysia bersetuju menjadi negara ahli kepada CRC dengan perkara-perkara yang disebut ini kecuali 5 artikel. 5 artikel itu satunya berkaitan dengan kebebasan isu yang berkaitan dengan perundangan syariah dan ini. Yang keduanya komunikasi, bukan ni, pendidikan. Pendidikan mesti adalah semua, pendidikan universal. Sama ada you warga negara atau tidak, you duduk dalam negara Malaysia, adalah wajib untuk kerajaan menyediakan pendidikan kepada semua. Contohnya itu satu. So itu satu yang reservation kena buat. Sebab reservation yang diadakan sebab dia sedikit tidak selari dengan perundangan dalaman negara. Perundangan semasa. Kalau kita nak buat tu kena pindah sama ada perundangan ataupun perlembagaan. So ada perkara-perkara yang boleh kita setuju, ada yang tidak setuju. Tapi daripada 54 cuma 5 aja yang kita buat reservation. So apabila kita kata kita ratify 1995 pada tahun 1995, jadi kita kena memenuhilah obligasi tersebut. Obligasi dia apa tadi? Hantar laporan tahun pertama, hantar laporan setiap 4 tahun. Apabila kita hantar laporan pada 4 tahun tu, dia akan panggil kita, laporan kita hantar dipanggil sebagai laporan negara. Pada masa yang sama,
NGO-NGO yang berada di Malaysia juga dijemput oleh pihak UN untuk menghantar laporan. So laporan-laporan yang dikemukakan oleh pihak NGO akan dipanggil sebagai shadow report. Laporan shadow bahasa Melayu apa shadow? Shadow bayangan. Laporan yang dihantar oleh Jabatan Kerajaan ini adalah laporan negara. Jadi laporan kita mungkin bercanggah dengan laporan dia. Dia akan bercerita tentang apa isu yang berkaitan dengan hak kanak-kanak dalam negara yang sepatutnya mesti diberi perhatian oleh Kerajaan Malaysia. Jadi apabila kita dah hantar laporan, dia salah satu cara untuk ini UN akan panggil kita, ini yang kata constructive dialog ni. Dia akan panggil kita berdasarkan pada laporan dan maklumat yang dia dapat tu untuk constructive dialog, berdialog dengan kita. Berdasarkan laporan yang telah kita kemukakan, dia ada soalan lagi. Dia akan tanya kita, kita jawab, dia akan ada follow up question lagi sampai dia puas hati dengan jawapan yang kita sediakan. So tujuan dia adalah untuk memahami apa yang telah kita tulis dan untuk memahami lebih lanjut apa isunya yang menyebabkan kita tak boleh buat ni, yang sepatutnya sejajar dengan CRC. So itu caranya apa yang dikatakan constructive dialog. Dia panggil konstruktif sebab dialog tu sepatutnya untuk membantu kita mengenal pasti apa masalah yang boleh kita tambah baik lagi. Jadi selepas ada constructive dialog, selepas ni kita belum timbul lagi ya, dia akan hantar satu yang dipanggil sebagai observation untuk laporan concluding observation. Concluding observation maknanya dia akan bagi penilaian sepenuh penilaian berkaitan dengan apa yang telah berlaku dan sama ada cadangan-cadangan untuk penambah baik. So itu basicnya apa itu CRC. So CRC ni bila kita kata ada 54 artikel, apa tindakan yang telah dibuat oleh Malaysia sejak daripada tahun 1945 hingga kini, ada laporan, ada bukan perbahasan, pembentangan untuk mereka memahami, ada soal jawab. Akan ada masa 2 hari tadi, video tadi 2 hari untuk kita menjawab. Selepas 2 hari itu sekiranya masih ada soalan yang kita tak sempat jawab ataupun kita tak boleh jawab semasa dialog, kita diberi masa 48 jam untuk sediakan jawapan secara bertulis. So itu basicnya apa itu CRC ya, Baik, dia. Terima kasih berbagai Datuk. Tadi Datuk ada kongsikan Konvensyen CRC disertai Malaysia pada 1995. To be exact, tarikh dia 17 Februari 1995. Saya bagi tarikh ni mungkin kita akan ada pop quiz kejap lagi. Kita akan turun, kita akan tanya, okay, bila Malaysia sertai CRC? So jawapan dia 17 Februari 1995. Nak ceritanya yang berbagai Datuk, waktu Malaysia sertai Konvensyen CRC ni, saya pun belum ada di dunia lagi. So nak kata, so ni jangan teka umur saya berapa lah, tapi tak apa. Kita kembali kepada topik CRC ni berbagai Datuk. Tadi Datuk ada sebutkan 54 artikel di bawah CRC. Banyak 54 ni. Dan kalau ikutkan hasil rumusan yang telah pun kita perolehi, lebih kurang 150 soalan telah ditanya sepanjang sesi dialog ni untuk kita jawab serta-merta. So ada macam-macam soalan yang bermain di fikiran. Adakah pihak kerajaan dapat soalan lebih awal? Ataupun adakah pihak kerajaan tahu soalan apa yang akan ditanya? Dan adakah menjadi satu kewajipan untuk kita sebagai wakil kerajaan untuk menjawab setiap soalan yang diajukan di dalam sesi dialog ni, Datuk? Okay, terima kasih. Ini memang banyak soalan yang ditanya. Apabila kita hantar laporan yang kita hantar yang kita baru balik pada CRC ini kita hantar pada tahun 2021. So yang tahun sekarang 2026 sepatutnya convention ni pada tahun lepas tapi UN tangguh sehingga pada Januari 2026. Apabila kita hantar laporan, dia akan hantar LOI dipanggil, list of issues. Untuk dia akan tanya balik bila dia baca tu dia tanya apa yang dia tak faham, apa tu dia perlukan data, so dia hantar senarai LOI dan kita kena jawab semua yang tu sebelum kita akan pergi ni. So bila kita nak pergi untuk menjawab, dia panggil kita constructive dialog untuk dia bertanya lagi benda-benda yang dia tak faham. Kita tak tahu apa dia akan tanya. Dia mungkin tanya apa yang ada dalam laporan, dia mungkin tanya apa yang tambahan-tambahan daripada maklumat yang dia dapat. So kita tak tahu apa soalan dia akan tanya. Dia takkan bagi tahu kita pun soalan apa dia nak tanya. Cabaran kita adalah bila kita tak tahu apa soalan dia tanya, kita kena tengok yang 54 artikel lah isu-isu kesihatan. Apa isu kesihatan menyentuh tentang kanak-kanak, isu-isu pendidikan. So kita cuma akan maklumkan ketetapan perundangan dalam negara, pelaksanaan dasar yang ada, aktiviti yang kita buat yang memenuhi apa-apa yang artikel dalam 54 tersebut.
dalam proses untuk memastikan sebagai pemantauan ni, dialog konstruktif dialog ni dia sebagai proses mekanisme pemantauan daripada pihak antarabangsa untuk melihat sejauh mana negara-negara ahli yang dah sign ni telah melaksanakan apa yang telah dinyatakan dalam CRC 54 artikel tu. So untuk dia mengetahui apa yang you dah laksanakan, dia minta laporan pada kita. Pada masa yang sama, seperti mana saya kata tadi, dapat juga laporan daripada shadow report daripada pihak NGO. So semasa konstruktif dialog ini, selain kita pergi untuk menjawab soalan dia, NGO yang telah mengungkapkan laporan shadow tersebut juga dijemput oleh pihak UN untuk ke sana. So pihak jawatan kuasa CRC UN akan berjumpa dahulu dengan pihak NGO sehari sebelum berjumpa dengan kita untuk mendapatkan feedback. Mungkin untuk lebih memahami keadaan yang berlaku di Malaysia. Jadi kita tak tahu because there is closed session, kita tidak masuk dalam perbincangan tersebut. Tetapi apa yang penting adalah untuk berkongsi perkembangan semasa di Malaysia dan sekiranya ada perkara-perkara yang patut diketengahkan. Jadi bila itu kata soalan-soalan kita tak tahu, tapi tengok dalam video tadi ada banyak mock session persediaan kan. Itu adalah persediaan kita ada maklumat banyak. Bila tanya kadang-kadang kita boleh ingat apa yang berlaku sekarang, kadang-kadang mungkin tak terlupa tentang kes tu. So apa sebagai preparation kita kena sediakan semua maklumat tu macam laporan khas untuk kita merujuk apabila berbangkit soalan. So masing-masing akan ada dokumen untuk merujuk sekiranya berbangkit apa-apa soalan di mana kita nak mencari jawapan tersebut. Jadi yang mock session yang dibuat tu adalah untuk membiasakan diri kita bagaimana bila berhadapan dengan pihak jawatan kuasa CRC, bagaimana bila dia tanya soalan. Dan bila kita mock session bersama UNICEF, bersama dengan pakar-pakar yang lain, kita tak tahu soalan apa yang ada juga soalan yang kita planted just untuk get ourselves familiar with. Tapi kalau tak ada soalan, macam mana kita nak bertindak? And then yang paling penting, delegasi Malaysia, dia bukan KPWKM je. 54 artikel tu merangkumi ke semua kementerian. Jadi jawapan daripada Kementerian Dalam Negeri, jawapan daripada Kementerian Kesihatan, jawapan daripada Kementerian Pendidikan, dia tak boleh bercanggah antara satu sama lain. Dan dia tak boleh bercakap dia boleh bercerita tentang KPM atau tentang KDN, tetapi semua jawapan mesti adalah menggambarkan keadaan satu negara Malaysia. Satu pemilihan words yang digunakan tu adalah untuk merujuk semua ini adalah tindakan yang dilaksanakan di Malaysia. Jadi mock session yang kita buat tu lebih untuk membiasakan diri kita bila berada di situ, bila ditanya soalan daripada orang yang kita tak kenal dan dia mungkin tidak berada di tempat kita buat kerja, mungkin ditanya soalan memang totally different daripada soalan-soalan parlimen yang kita dapat. Kita biasa dapat soalan parlimen tapi daripada orang luar sana yang bukan dalam perkhidmatan awam, yang bukan dalam kerajaan. Banyak soalan dia ada. So macam mana nak bersedia, macam mana nak menjawab. Kalau soalan ni berbangkit, so kita buat apa panggil kalau ada SPM dulu, spot. Soalan-soalan ramalan, so kita pun macam ada soalan-soalan ramalan kita lah. Jadi kita masa-masa sesi tersebut, ada yang soalan ramalan keluar, banyak soalan yang kita tak tahu pun dia akan keluar. Sebab dia boleh merentasi ke semua 54 artikel tersebut. Dia macam soalan parlimen jugalah Datuk. Cuma kena jawab on the spot ke ataupun ada masa untuk menjawab ke ataupun kena serta-merta jawab ke? Boleh mungkin semasa dialog kita punya strategi untuk menjawab ke semua soalan yang dibangkitkan sekiranya kita ada maklumat lah. So biasanya sebab kebanyakan pelaksanaan dasar ataupun inisiatif yang kita laksanakan tu sebenarnya boleh menjawab persoalan tu, cuma pada masa tu mungkin tidak terfikir ataupun dia tidak memenuhi certain kriteria dalam ni. So kita memang kena menjawab soalan, tapi kalau tak sempat jawab pada masa tu, itu yang dinyatakan tadi, buat cara bertulis. Jawapan cara bertulis sebelum balik ke Malaysia dalam tempoh 48 jam. Baik, terima kasih Datuk yang telah pun memberi gambaran kepada kita perjalanan dialog tu, persiapan, buat soalan ramalan. Ni pak kata orang, pak kata Datuk tadi macam nak SPM lah. Kena prepare diri kita buat soalan ramalan dan juga menghadapi sesi examination tu ataupun sesi dialog tu. Jadi Datuk, kita ada 100 lebih kurang 150 soalan yang ditanya. Dan kita ada ramai komiti member. Country Task Force ada 4 orang yang memang pakar human rights kanak-kanak untuk Malaysia. Tapi in general, in total mereka ada lebih kurang 15 ahli jawatan kuasa CRC. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan kita di Dewan dan juga secara dalam talian, apa pengalaman Datuk apabila Datuk selaku wakil Malaysia yang berada di podium
dan nak menjawab bagi pihak Malaysia. Mungkin ada insiden ataupun adegan-adegan yang tak nampak di umum tetapi Datuk merasai dan Datuk melihatnya sendiri daripada pengalaman Datuk. Silakan. Pengalaman banyak pengalaman tu. Ada yang kelakar, ada yang happy, ada yang sedih, yang macam-macam. Kadang-kadang you tak sempat nak define pun the feeling tu sebab dia berlaku begitu cepat kan. Cuma setiap benda yang kita nak laksanakan kita memang merancang. Jadi kita merancang. Sebelum kita pergi kita dah merancang. Kita buat mock session, kita jumpa dengan pakar-pakar daripada universiti, pakar yang yang berada dalam Malaysia. Kita import seorang pakar daripada Jepun Daripada Jepun sebab dia pernah menjadi jawatan kuasa dalam CRC beberapa tahun yang dahulu. So kita dapat feedback dia kalau kami jawab macam ni, sebab sebenarnya bukan kita tak tahu jawapan, kita tahu sebab itu kerja kita hari-hari. Dan kemungkinan soalan tu, itu memang kita tak nak buat pun. Mungkin memang tu, cuma cara kita nak menjawab dalam bahasa yang dikatakan human right bahasa tu. Cara macam mana kita nak menyampaikan, kata contoh soalan. Child marriage, perkahwinan bawah umur. Di bawah akta kanak-kanak seluruh dunia lah, kanak-kanak adalah berusia 18 tahun ke bawah. So sewajarnya di bawah convention ini 18 tahun ke bawah itu tidak digalakkan untuk berkahwin. Jadi undang-undang kebanyakan negara menetapkan bahawa undang-undang untuk berkahwin adalah 18 tahun ke atas bila dia dah bukan lagi kanak-kanak. So yang bila menyentuh tentang perkahwinan, perceraian, dia adalah kuasa di bawah negeri-negeri. So kuasa di bawah negeri bukan di bawah kuasa persekutuan. So kita tidak ada satu undang-undang di negara yang mengatakan bahawa kalau nak kahwin mesti umur 18 tahun. Sebab kuasa itu adalah di bawah negeri. Kalau di Selangor dengan di Perlis dia dah ubah undang-undang dia kata 18 tahun. Tapi negara lain ada dengan kelulusan imam masjid dia ataupun berusia 16 tahun sebab itu dari segi definisi interpretasi daripada Islam. So kita tak boleh nak menjawab kalau dalam undang-undang Islam kami macam ni ikut negeri-negeri ni dah kata 18, negeri ni kata 18. Tapi kalau ikut undang-undang sivil memang 18 tahun bagi yang non-Muslim. Sebab dia nak mendengar jawapan daripada negara Malaysia. So negara Malaysia kita tak boleh pecahkan ikut negeri-negeri begitu. Kita boleh bercerita sebagai contoh, tapi apa peranan kita sebagai pegawai kerajaan untuk memastikan ini? So kita kata kita ada satu yang kita telah bangunkan satu jawatan kuasa khas untuk melihat, menandangi bagaimana isu-isu ini boleh ditandatangani. Dan kita juga ada advokasi. Kenapa kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan? Kenapa dikatakan bawah 18 tahun lagi belum cukup mature untuk menjadi seorang isteri? Sebab dia dari segi psikologi, dari segi fizikal punya preparation. So jawapan-jawapan begitu. Kementerian Kesihatan ada jawapan dia daripada kajian dia. JAKIM pun ada jawapan dia daripada ini. Kita akan menjawab kita punya jawatan kuasa, kita lebih kepada advokasi. So bila kita pergi buat advokasi tentang perlindungan kanak-kanak, perkara itu akan dibangkitkan. Lebih kepada advokasi lah, advokasi kepada ibu bapa, advokasi kepada keluarga. So cara jawapan kita ada, tapi jawapan untuk memastikan bahawa adalah according kepada artikel tu dan dia tidak bercanggah. Bila Kementerian Kesihatan bercakap, kita punya jawapan kita ni jangan bercanggah dengan Kementerian Kesihatan ni. Dia sepatutnya adalah selaras. Itu adalah salah satu cabaran lah. Itu soalan tadi yang cabaran dia. So kita bersedia sebelum ni kita buat mock session. Dan bagaimana kita nak berhubung, salah satu yang paling penting nak menjawab kan soalan-soalan, KDN jawab, KKM jawab, AJC jawab. Macam mana nak bagi tahu soalan pertama AJC jawab, soalan kedua yang dijawab, sebab soalan ditanya dalam satu masa tu lebih dengan tadi 154 berpuluh-puluh soalan dalam satu masa. Siapa nak jawab yang apa dulu? Dan macam mana kami tahu bila you cakap, yang ni pula cakap, yang ni cakap, ni cakap. So kita daripada ini saya kena berterima kasih kepada pegawai-pegawai kita di Kementerian DKP WKM come up with cadangan untuk menggunakan Google Document. It's a live document. Semua orang mesti ada yang ni depan. Yang ada masing-masing ada laptop untuk cari jawapan dia. Yang ni kena ada kat depan untuk lihat 2-3 orang pegawai akan tulis all the question dan akan tulis itu. Soalan 1 mengenai ini KDN. Soalan 2 mengenai ini KKM. So kita akan ikut yang tu. Bila KDN dia jawab ada orang tik, pergi yang nombor 2. Ada tik, lepas tu dia tahu stop. Arahan semua adalah di sini. Dia punya inilah, dia dalam Google Document. What happened is, bila di sana masa tengah-tengah dialog ni, tiba-tiba yang ni jadi hitam. Macam ni lah sekarang ni gelap kan, hitam. So bila hitam ni, dia tak tahu dah siapa yang bercakap lepas ni, apa soalan sebenarnya ni.
and YB have to intervene. The strategy is bila YB membuat rumusan cara keseluruhan sebelum dia menjemput siapa-siapa menjawab adalah untuk memberi sedikit masa pada pegawai nak cari jawapan. Jadi bila dia hitam begini, immediate respons saya dengan ambassador kita duk tekan ni lah, kenapa hitam-hitam ni? Semua orang hitam, rupanya bukan saya je hitam. Semua habis yang semua delegasi Malaysia yang semua gelap. Dia tak tahu dia technical issue. Dan that's how kita macam terputus hubungan, tak tahu how to communicate sekarang ni. Nak communicate bagaimana. Bila berlaku begitu, bunyi-bunyi inilah masing-masing berbisik, macam mana ni, kenapa ni kan. So bunyi-bunyi itu dalam keadaan ruang yang tertutup dengan semua orang senyap untuk mendengar jawapan, dia mengganggu. Jadi kita punya pengurusi CRC memberi komen, tidak dibenarkan untuk berbincang dan bersuara semasa dialog. So apabila ada komen begitu, semua jadi diam, tak tahu apa nak buat. So I can see that some of the pegawai kita cuba menggunakan isyarat mata, isyarat tangan, nak cuba berhubung, tapi unfortunately tak faham. Jadi lesson learn kan, lepas ni saya kata kita kena belajar sign language jugalah. Sekurang-kurangnya nombor 1. Ada seorang tu cari jawapan dia tak jumpa, nak bagi tahu je muka surat ni sebab semua ada ni kan. If you can learn the number saja sign language. Tapi perkara ini antara yang langsung tak terfikir semasa kita membuat perancangan. So itu antara masa tu memang you panic lah, tapi selepas dia selesai jadi satu perkara lucu yang saya rasa saya akan ingat sampai bila-bila lah. Sebab I remember dia pegawai tu kata, you cuba guna mata, you cuba guna tangan untuk point it out. Tapi nasib baik, and this another backup point. Apabila berlaku begitu, ada backup tak? So once again, perkara ni tak terlintas dalam fikiran saya, tapi pegawai-pegawai muda kita termasuklah Cik Aman ni, they have ready think kalau berlaku tu dia dah you simpan kat mana? What do you call it? Cloud. So soalan-soalan yang telah di-type tadi tiba-tiba hilang di sini, selepas kita dapat balik access tu kita dapat yang di cloud tu. So always have backup. Sebab kita semuanya pendigitalan sekarang kan, tapi tak boleh percaya. Saya nak sign tadi tak boleh percaya, tak keluar signature. Semua nak suruh pendigitalan. Ya, tak boleh, kena ada juga the way ni lah. Ini pun backup cara pendigitalan lah. So itu antara kenangan lah. You tanya tadi soalan apa yang ini kan, itu perkara yang suatu yang panik pada masa tu, tapi menjadi satu kenangan lucu selepas tu. Lepas tu semua orang bercakap gelak-gelak ketawa, tapi pada masa tu tak ada gelak ketawanya. Muka semua ketat, tapi selepas berakhir semua boleh senyum lah. Betul, Datuk pun kongsikan. Betul, sebenarnya itu situasi sebenar yang berlaku, sebab sebenarnya situasi dia kita pakai Google Doc. So bila ramai yang akses Google Doc tersebut, maka risiko tu lebih tinggi untuk orang accidentally tekan delete. So itulah yang berlaku sebenarnya. Itu pun antara cabaran kita. Mungkin ada yang tak biasa dengan Google Doc, dia pergi copy all, then dia delete. So tak tahu sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Saya pilih percaya secara tak sengaja lah sebenarnya. Walaupun sebenarnya Google Doc ni kita boleh identify sebenarnya siapa yang delete tu. Tapi tak apalah, demi menjaga keharmonian delegasi, kita simpanlah supaya kita pun tak tahu dan biarlah ianya kekal misteri. Dia tanpa sengaja. So sejak daripada kejadian tu Datuk, saya perasan ramai yang alihkan tangan daripada keyboard. So supaya dia bukan suspek utama lah. So semua lebih berhati-hati dan berwaspada. Baik Datuk. Antara salah satu hashtag Datuk dalam Datuk Perkhidmatan Awam, Datuk sentiasa menekankan tentang hashtag Together We Deliver. So ramai yang dalam dewan ni pun yang menonton secara online pun saya percaya majoriti penjawat awam. Maknanya mereka ni adalah berkhidmat untuk negara. Dan Datuk menekankan tentang bersama-sama lah, kebersamaan. Together We Deliver. Mungkin dalam perspektif CRC ni Datuk boleh share sikit. Penting ke semangat kerjasama ni ataupun kerja secara solo pun dah boleh dah sebenarnya? Mungkin Datuk boleh share perspektif Datuk? Terima kasih. Together We Deliver. Saya memang dah lama pegang pada yang ni sebab saya percaya tak ada orang boleh bekerja seorang. Dia, yes you can do your work seorang, boleh buat kerja. Kena buat laporan ni kena siap pukul 5, buat seorang-seorang pukul 5 siap. Tapi dia macam tu je lah, ada output. Tapi sebenarnya memahami kenapa nak buat laporan ni. Dah keluar pukul 5 nanti, lepas pukul 5 dia pergi ke mana? Untuk diguna untuk apa?
So masing-masing dia ada peranan dia di desk office masing-masing, tapi the dokumen tu mungkin kemudian akan dibawa perbincangan dalam mesyuarat pengurusan. Dalam mesyuarat pengurusan sekiranya disetujui dijadikan satu inisiatif akan dibawa kepada atas dan mungkin lepas tu akan jadi satu inisiatif peringkat negara. That is the process. So masing-masing sebenarnya menyumbang tapi tak nampak cara langsung. Bila dah ada pelancaran, ada apa, nampak orang yang sibuk kat pelancaran itulah yang sebenarnya bekerja. Sebenarnya the idea tu datang daripada mereka yang behind the scene. Kita tak nampak pun. Jadi I always believe yang together we deliver tu memang tak ada seorang bekerja memang tak mampu. Boleh buat tapi dia tak akan mencapai outcome yang lebih baik. Jadi dalam konteks CRC ni memang nampak jelas. Apabila kita kena menjawab soalan-soalan yang 154 soalan tadi, soalan tu ia tak cakap ini adalah untuk KDN, untuk KPM, tak ada. Ia soalan umum lah. Kanak-kanak ni, kanak-kanak yang dilahirkan di Malaysia ni, dia bolehkah diiktiraf sebagai warga negara? Dia boleh tak pergi sekolah? Dia boleh tak untuk mendapat? Dia akan campur aduk semua. Kita yang akan menentukan, ni soalan ni siapa yang jawab ni? LGBTQ siapa yang nak jawab? Adakah diberi hak untuk bersekolah, untuk mendapat pendidikan? Itu di bawah siapa? Dia ini dari segi kesan perubahan alam sekitar ke arah kepada kesejahteraan kanak-kanak, itu di bawah siapa jawab. So benda-benda macam ni satu mind saja tak boleh berfikir. Dia memang kena ada satu kumpulan untuk yang ni. Memang masa kita pecahkan tu kita dah tahu dah, masing-masing dah tahu dah ini di bawah dia punya tugas kementerian mana. Jadi tugas yang kata masa kita sebagai delegasi Malaysia pergi untuk menjawab semua soalan, walaupun soalan masing-masing adalah di bawah masing-masing. KPLWKM jawab soalan KPLWKM, KKM jawab soalan KKM. Tapi yang askirnya dia akan bercakap Malaysia telah regresif ke, progresif ke, telah berjaya ke, ada pujian ke, ada yang mengatakan ke arah ke belakang ke, dia tak bercakap satu-satu yang tu. Jadi masing-masing memainkan peranan tapi menggambarkan satu negara. Jadi itu yang proses untuk kita bagaimana untuk menjawab tu mewakili satu negara. Dia kena ada kerjasama yang begitu. Itu memang salah satu the key factor untuk kejayaan kita dalam menghadapi konstruktif dialog itu tu. Baik, terima kasih Datuk. Sedar tak sedar Datuk, kita dah dialog ni dekat sejam juga dah sebenarnya. Sebab kita tadi mula 3. Tapi sebab tu kita nak buka ruang juga pada audiens yang secara hadir secara dalam talian boleh komen di live video dan hadirin dalam Dewan Intelek pun boleh untuk bangun dan bertanyakan soalan, pengalaman daripada yang berbagi Datuk sendiri sewaktu sesi CRC. Mikrofon ada di depan, boleh bangun, perkenalkan diri. Tapi sementara kita bagi ruang untuk audiens fikir soalan kebat yang nak ditanyakan kepada Datuk. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit Datuk sebelum kita buka sesi soalan selepas ini. KPWKM sendiri Datuk, selaku Kementerian Peneraju CRC, apa inisiatif terbaru yang kita laporkan kepada pihak jawatankuasa CRC di bawah PBB yang telah dilaksanakan di KPWKM dan juga perancangan kita seterusnya? Di bawah KPWKM ni isu-isu yang berkaitan yang saya bagi contoh tadi child marriage itu lebih kepada advokasi dan kita nyatakan macam mana nak sampaikan advokasi perlindungan kanak-kanak yang telah dilaksanakan seluruh negara sejak daripada tahun lepas di mana JKM pun telah dikurniakan yang terpanjang, aktiviti yang terpanjang dibuat. So kita itu antara kejayaan yang telah ditunjukkan. Satu lagi apabila kita mengatakan kita mewujudkan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak khas untuk melihat isu kanak-kanak. Sebab isu kanak-kanak sekarang ni dah terlalu kompleks dan semakin hari semakin tinggi. So itu juga mendapat pujian daripada pihak CRC, maknanya ada kesungguhan daripada pihak kerajaan, pihak negara ahli untuk menambah baik perkhidmatan yang sedia ada. Dan kita maklumkan yang Akta Kanak-kanak 2001 telah pun dipinda pada tahun 2016 yang mengambil konsep tentang penjagaan berasaskan keluarga. Seboleh mungkin anak-anak yang mangsa penderaan atau anak-anak yang tidak ada keluarga ini, kita tak mahu dia membesar dalam bentuk institusi. Dia akan diberi kepada keluarga dalam bentuk kekeluargaan, family based care. So kita perkenalkan tu dan masukkan dalam pindaan akta tahun 2000 pada tahun 2016. Sebanyak telah dilaksanakan, banyak yang kita kena highlightkan sebab ini adalah konstruktif dialog yang kedua Malaysia pergi. Yang pertama adalah pada tahun 2007. Jadi soalan yang akan ditanya daripada 2007 sampai 2026.
Sebab the last kita pergi adalah pada tahun 2007. So itu yang dapat sampai 154 soalan. Itu pun nasib baik time dah habis. Kalau tidak, rasanya boleh melebihi daripada itulah. So itu antara perkara-perkara yang telah dilaksanakan oleh pihak KPWKM bila bercakap tentang kanak-kanak. Dan yang terkini, seperti mana semua sedia maklum, yang kita baru lancarkan pada bulan 11 tahun lepas. Dasar kanak-kanak yang baru. Dan dasar kanak-kanak ni memang kita merangkumi 4 elemen di bawah CRC. Isu tentang survivor, isu tentang perlindungan, isu tentang pemulihan, semua dimasukkan dalam kita punya akta kanak-kanak yang baru. Dan akta kanak-kanak yang baru itu bila kita bangunkan juga, kita dah hampir kira berdasarkan kajian bersama dengan UNICEF. Sebanyak elemen-elemen baru yang nak diperkenalkan, memandangkan dia baru dilancarkan pada tahun lepas, dan tanggungjawab yang di bawah akta itu adalah merangkumi semua kementerian, bukan KPWKM saja, sebanyak lagi lah kerja-kerja kita lepas ini. Ya, tu maknanya banyak lagi tugas kita menanti, bukan tugas setengah individu, tapi bak kata Datuk tadi, together we deliver. Jadi kita boleh buka sekarang, mungkin kita boleh ambil satu soalan kalau ada daripada audience. Ataupun mungkin Datuk punya penjelasan tadi tu jelaslah. Tapi kalau tak ada soalan lagi, maknanya saya buka 1, 2, 3. Okey. So mungkin sebagai kesimpulan Datuk, mungkin Datuk boleh sharekan kepada penonton yang berada di dalam dewan dan juga yang menonton kita secara dalam talian, ada ramai juga online. Kita ada 200 lebih peserta Datuk. Apa pengharapan Datuk kepada masa depan Malaysia tentang CRC, tentang hak kanak-kanak, dan Datuk sebagai orang yang telah lama berkhidmat dalam perkhidmatan awam, mungkin Datuk ada sedikit harapan yang Datuk nak kongsikan untuk kita hayati bersama. Silakan Datuk. Sebenarnya banyak lagi yang perlu kita laksanakan. Dia ada 54 artikel, dasar kita pun dasar yang baru dan banyak elemen-elemen yang perlu ditambah baik. Jadi banyak kajian kena buat. Contohnya yang pertama, 5 artikel yang kita buat reservation. Is it masih nak kekalkan reservation ataupun ada perkara yang boleh kita let go reservation tersebut? Apa yang menyebabkan kita ada reservation? Apa tindakan yang perlu kita ambil untuk memastikan kita mematuhi kesemua 54 artikel tersebut? Jadi CRC ni dia bukan macam satu paksaan kalau kita tak buat tu kena hukuman ke kenapa, tidak ada. Dia sebagai pemantauan untuk memastikan bila bercakap tentang hak kanak-kanak, you telah mengambil kira perkara A, B, C, D, E. Perkara begitu. Dan kita boleh gunakan CRC ini untuk jadi sebagai benchmark. Sejauh mana kita telah laksanakan dalam Malaysia. Sejauh mana kerja-kerja yang kita buat ni adalah untuk kepentingan hak kanak-kanak tersebut. Ada tak lagi elemen yang rasanya kita tertinggal? Ataupun ada tak elemen yang sepatutnya kita fokus pada yang lain? Sebab CRC ada 100 lebih negara, bukan kita je. Semua orang mematuhi 54 artikel tersebut. Mungkin kita boleh belajar daripada negara-negara yang telah laksanakan perkara ini. Tapi apa-apa pun at the end of the day, perlembagaan dan akta-akta dalaman kita itu adalah menjadi punca kuasa untuk kita melaksanakan tugas. Cuma banyak elemen kat sini, family based care, tentang dia punya elemen-elemen yang dimasukkan dalam artikel tersebut yang boleh menjadi tempat rujukan untuk kita kalau nak tambah baik. Harapan saya dia begini, CRC ni, saya bila bercakap ini antara perkara yang sering dibangkit ataupun yang ditanya selepas habis CRC, janganlah Malaysia tunggu 20 tahun lagi nak datang. Sebab the last CRC adalah tahun 2007. Sebab yang ini sepatutnya laporan pada setiap 4 tahun. Laporan pertama tahun 2007 yang dia pergi. Laporan kita ni kedua, ketiga, keempat dikemukakan pada tahun 2021. Dipanggil untuk kerajaan India. Dia CRC ni ditandatangani pada tahun 1995. KPWKM ada tak 1995? KPWKM diwujudkan tahun 2001. Bukan maksud saya nak menyalahkan yang luar, tidak. Kita sebagai penjawat awam. Penjawat awam kepada apa? Penjawat awam kepada Malaysia. Lepas ni kita tak ada orang lain yang ada. Dia nama di peringkat CRC Malaysia. It doesn't matter siapa dulu KP dia, siapa dulu KSU dia, tak ada. Dia bagi dia laporan dia kat situ Malaysia. So kita dah sampai pada tahap menerima surat pada UN yang kita ni memang gagal mematuhi apa yang ni. Kalau kita rasa kita belum bersedia untuk buat, tak payahlah kita mengambil tindakan untuk ratify ataupun ini untuk masa depan. Sebab ramai yang berada di sini penjawat awam kan, yang masih muda-muda dan mungkin akan berkhidmat tempat lain. Dalam apa-apa saja bila kita membuat keputusan,
We start it, we finish it. Ya, jangan buat keputusan hari ni, tak apalah esok aku pindah lain dah. Tak apalah esok saya dapat pencen, lepas ni orang lain buat. Tak boleh. Bila you nak bangunkan sesuatu, think about the doability dia. Boleh dilaksana tak? Yang dasar yang baru dibangun ni, lepas ni orang nak laksana, boleh buat tak? Sebab bila kita buat satu akta, bila kita bangunkan satu dasar, dia itu bukan satu kejayaan lagi. Itu baru permulaan kepada kerja yang dilaksanakan. Lancar satu dasar baru, dasar kanak-kanak pada November tahun lepas. Baru permulaan untuk kita laksanakan apa yang dinyatakan dalam dasar. Buat akta yang akta baru yang kita bangunkan. Permulaan untuk kita melaksanakan apa yang kita nak buat dalam akta. Semasa kita merancang apa-apa pun, inisiatif ke, cadangan ke, dasar ke, pelan strategik, fikir tentang kebolehsanaan dia. Kita ke atau orang lain. Jadi itu kata yang kerja tadi, together we deliver. Bukan tak boleh seorang. Dia tak boleh seorang you buat, lepas tu orang lain yang nak laksanakan. Masing-masing kena faham. Dan yang harapan saya untuk setiap penjawat awam juga, dalam kita melaksanakan sesuatu, always ask why. Kalau tidak, dia macam ni lah bila kita sign je CRC, tiba-tiba kena buat laporan. Lepas tu laporan, hantar je lah laporan. Tapi laporan tu sebenarnya tidak mematu. Ini akan banyak lagi persoalan tu. Kena memahami kenapa, tujuan apa yang nak masuk ni. Tujuan apa? Hantar laporan. Sama juga dengan dasar tu, tujuan apa. Kalau tak faham the why, semua jawapan kat belakang tu dia tidak memenuhi. Selagi kita macam tak menjawab soalan dia, selagi tu dia akan bertanya. Dia ini dalam konteks CRC lah. Tapi dalam konteks kerja kita pun macam tu juga. So faham dia punya ini. So itu yang saya nyatakan kepada the team selepas dah ada CRC ni, sebab image negara ya. Selepas 20 tahun tak buat, image negara kena buat. Satu lagi tanggungjawab kita ada 3 treaty tadi kan. So yang CRPD adalah satu lagi. SIDO kita pergi pada tahun 2024. So sebagai berkesinambungan kepada mereka-mereka yang kemudian akan datang, the team yang telah terlibat dalam CRC ni, dia kena bukukan proses tersebut. Supaya kalau tak ada buku, bila ada pencen, bila ada keluar, semua orang tak tahu. Datang pegawai baru, dia tak tahu. Kecuali ada ni, kena ada buku tu, sekurang-kurangnya ada orang to be reminded. Di CRC, yang kelepas ni kena hantar laporan lagi 4 tahun. Lagi 4 tahun lah sekarang ya. 4 tahun sekejap je. Pecang-celek 4 tahun. Jadi, selamat bertugaslah kepada whoever yang akan menyambut nanti. Ramai yang muda-muda di depan ni, insya-Allah akan diberi peluang untuk melalui proses-proses tersebut. Dia memang satu pengalaman yang amat-amat orang kata memberi kita pandangan tentang banyak lagi rupanya perkara ini. Yang mengajar tentang kita, yang kita buat kerja ni sebenarnya mungkin is the best one, tapi ada banyak lagi cara untuk menambah baik. So it's a good process. Thank you. Baik, terima kasih Bagi Datuk. Sebenarnya yang turut menyaksikan kita secara dalam talian ni, secara tanpa kita sedar sebenarnya, kita turut menyumbang kepada CRC. Macam Datuk sebut tadi, kalau pegawai-pegawai institusi JKM yang berada di daerah dan negeri, tentang community based organisation, CBO dan juga family based care, itu adalah antara perkara yang kita bangga kita laporkan di peringkat antarabangsa, betapa hebatnya kita dalam aspek menjaga kebajikan. Itu antara contoh-contoh lah. Dan semua agensi-agensi pun ada usaha-usaha dia, dan kita doakan semoga semua institusi, agensi di bawah KPWKM dan juga KPWKM sendiri akan terus cemerlang dalam melaksanakan tugasnya yang penting kepada negara, kepada masyarakat. Dan apabila niat tu betul, insya-Allah Datuk, kita akan dapat harumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Sekali terima kasih diucapkan. Kita ada satu soalan. Silakan. Biasa soalan-soalan nak ujung ni baru lagi best. Sila, nama dan soalan. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Fadiah binti Syed Zainul Abidin. Saya dari Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PDK Seri Utama, Melaka. Sebagai sebuah NGO, apakah peranan kami yang dapat membantu dalam pembangunan CRC? Terima kasih. Baik, terima kasih. Soalan daripada program Pusat dalam Komuniti PDK Melaka Puan Soalannya daripada Datuk, macam mana NGO boleh menyumbang sama? Bukan tugas kerajaan saja, tapi NGO untuk turut terlibat dalam CRC. Terima kasih Puan. Apa yang Puan laksanakan sekarang ni, itu adalah sumbangan kepada peranan kita. Sebab banyak yang kita, apabila kita katakanlah contohnya kita bangunkan satu dasar, tindakan-tindakan yang merentasi bukan saja di peringkat Kementerian dan Jabatan Kerajaan, tetapi juga di peringkat komuniti dan juga di peringkat NGO. Sebab kerajaan saja tak cukup untuk
untuk kita melaksanakan tugas ini, dan dia sepatutnya pemerkasaan ataupun hak-hak kanak-kanak ni adalah bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata. Tanggungjawab kerajaan pasti memastikan pendidikan ada, kesihatan tu ada, akses kepada mereka tu adalah disediakan. Tetapi isu penderaan dalam keluarga, isu pengabaian dalam komuniti, isu tahap kehidupan mereka dalam masyarakat tu adalah tanggungjawab bersama, terutama mereka yang sepatutnya dipertanggungjawabkan untuk kebajikan kanak-kanak tersebutlah. Jadi soalan apa peranan NGO, apa yang dibuat memang telah menyumbang sebagai PDK untuk membantu salah satu kumpulan sasar kita iaitu OKU, dan selanjutnya untuk memastikan sebenarnya NGO ke badan kerajaan ke badan swasta yang memang terlibat dalam perkhidmatan berkaitan kanak-kanak sewajarnya adalah mematuhi elemen-elemen di bawah CRC tersebut. Sebab akta kanak-kanak kita pun adalah berdasarkan kepada yang elemen CRC. Apa-apa kesalahan yang berlanggar kepada akta kanak-kanak adalah satu kesalahan dan boleh diambil tindakan. Contohnya pengabaian dan ini semua. Jadi mematuhi akta tersebut adalah tanggungjawab yang telah pun dilaksanakan. So itu yang cara direct lah, sumbangan cara terus. Jadi terima kasih Puan atas sumbangan yang telah diberikan untuk menjaga anak-anak OKU dalam masyarakat. Terima kasih Puan. Memang satu tepukan juga untuk semua PDK, sebab PDK pun kita laporkan sebenarnya sebagai antara salah satu usaha yang kita banggakan, dan kita nak bagi tahu satu dunia boleh belajar daripada Malaysia kerana kita ada PDK. So Datuk, saya pun lupa nak sebut tadi, sebenarnya sepanjang 150 lebih soalan yang ditanya CRC ni bukanlah semuanya teruk. Ada juga pujian-pujian, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan Google sahaja di phone masing-masing CRC Malaysia, sesi dialog tersebut dibuka dengan komiti memuji pelbagai inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan, terutama sekali oleh KPWKM sendiri. Jadi tahniah sekali lagi kepada semua warga KPWKM yang telah pun mendapat pengiktirafan hasil sumbangan dari kerja keras yang telah pun diberikan. Baik, jadi sekian sahaja. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Sekali lagi berikan tepukan kepada penceramah kita yang berbahagia Datuk Dr. Maziah KSU KPWKM untuk sesi bicara eksekutif siri 2, dan kita doakan supaya ada lebih banyak lagi perkongsian ilmu di bawah SM untuk sesi-sesi yang berikutnya untuk kita kupas lebih banyak lagi isu-isu sosial di masa akan datang. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir ke studio saya di Dewan Intelek pada hari ini, dan semua yang menonton secara dalam talian. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menyokong dan juga hadir bersama-sama demi menceritakan tentang hak kanak-kanak di Malaysia. Kita kembali kepada pengacara Cik Radia, dipersilakan. Bunga selasih di dalam taman, harum melati penyeri intan. Terima kasih di atas perkongsian kekal bersemi dalam ingatan bidalan orang tua-tua. Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, jatuh ke tanah menjadi bukit. Lunak tak tersudu, keras tak tertakik. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Yang Bahagia Datuk Dr. Maziah binti Cik Yusof dan Encik Muhammad Ahmad Rafiq bin Ruslan di atas kupasan dan perkongsian ilmu yang cukup menarik dan bermanfaat sebentar tadi. Diharapkan sesi ini dapat memperkukuhkan kefahaman warga KPWKM dan pemegang taruh terhadap kepentingan CRC serta menterjemahkan dapatan dan pengajaran daripada penglibatan di Geneva ke dalam konteks dasar, latihan dan amalan sosial di Malaysia. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Maziah binti Cik Yusof dan Encik Muhammad Ahmad Rafiq bin Ruslan untuk mengambil tempat yang telah disediakan di bawah. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sementara menunggu, pihak majlis ingin memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi penilaian mengenai penganjuran program ini melalui kod QR seperti di paparan. Tegur Mersawa disiram gerimis, rimbun daunan memayung cemara. Berkat doa di awal majlis berakhir dengan rasa gembira. Andai terluka beringin bertapa, sekadahan jatuh ke tanah, andai ada salah dan lupa, sudilah maafkan insan yang lemah. Maka dengan ini berakhirlah program ASN Bicara Eksekutif Siri 2 2026 bertajuk Refleksi Pelibatan Malaysia dalam Convention on the Right of the Child CRC. Perspektif KPWKM Anjuran Institut Sosial Malaysia. Bagi pihak majlis, kami mohon ampun dan maaf seandainya ada sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Awan bersua citra berkisah, ukiran sukma kilauan kelisa. Ringkisan acara selesailah sudah.
sesi bergambar menutup acara. Majlis tengah ini mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. K.S. serta Diberi Kehormat untuk sesi bergambar. Majlis juga ingin memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil tempat di belakang kursi VIP bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Mohon semua untuk berdiri di belakang kursi VIP untuk sesi bergambar. Mohon yang sebelah kiri dan kanan untuk rapat ke tengah dewan untuk bersama-sama sesi bergambar. Mohon kerjasama semua. Lebat Rumbian Seduk Sungai Kedas, sayang senduduk di tepi muara, santapan kasih terletaklah sudah, silalah semua menjamu selera. Majlis tengah ini mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. serta Diberi Kehormat untuk menikmati jamuan yang telah disediakan di Cafe ISM, manakala tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk mengambil juadah minum petang yang telah disediakan di meja pendaftaran. Semoga kita berjumpa lagi dalam majlis ilmu yang akan datang. Selamat sampai ke destinasi tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.